Video hari ni aku nak tunjuk dekat korang. Kalau korang tengok dekat tangan aku sekarang ni, Daiwa Seaboard 300JL, nampak macam baru kan. Cala pun tak ada, apa rosak pun tak ada guys ni. Korang tengok, cala sikit pun tak ada. Dekat tangan aku ni, kita ada Seaboard 300JL. Mileage dia baru 5km sahaja guys. 5km baru satu kali trip saja. Jadi hari ni aku buat setup bottom drift untuk korang. Sesiapa yang tengah mencari setup bottom drift, korang kena tengok video ni sampai habis. Dan aku bagi sekali harga dalam video ni, korang kena tengok lah. Jadi guys, kalau korang tengok dekat sini, ini Daiwa Seaboard 300JL tahun 2021, bukan tahun 2026. Ini 2021, condition dia masih cantik lagi macam baru. Dan datang siap dengan tali dia. Dan hari ni aku kombokan sekali dengan rod Yamaha Samurai BJ. Korang boleh tengok lah, memang lawa gila guys. Jadi untuk mesin sahaja second hand, rod baru. Rod yang kita bagi ni rod Yamaha Samurai BJ, memang sesuai untuk korang buat main bottom drift, nak jigging memang sesuai. Rod ni memang selesa kalau korang nak main bottom drift. Sini korang boleh pegang, belakang ni panjang korang boleh kepit kat ketiak. Lepas tu nak parking pun boleh, ada aluminium gimbal. Lepas tu bahagian belakang dia ni kita ekstrakan panjang sikit. So lebih safety lah. Selalu kan boleh letak satu jari je, kali ni korang boleh letak dua jari. Lagi selesa guys. Jadi dalam set ni korang akan dapat sekali mesin, rod dan juga bateri. Dan dia bagi sekali dengan kabel guys, kabel. Kalau korang kata tak nak plug in terus dekat mesin, korang pakai kabel ni. Kabel dia boleh tahan lah, not bad lah. Tak pendek sangat, panjang jugalah. So korang boleh pakai. Bateri ni tak tepi, pakai kabel ni. Memang selesa guys. Jadi untuk rod ni dia datang cincin Fuji SIC guys. Fuji SIC ni kalau korang nak tahu, dia punya ketahanan dia 5 kali ganda lagi tahan daripada Fuji biasa, 5 kali ganda lagi mahal daripada Fuji biasa. Dan kita pakai yang dua kaki, bawah dan atas. Dan kalau korang tengok design dia dekat cincin, memang cantik gila guys sulaman dia. So rod ni panjang dia 6 kaki 3, bahagian depan ada luminous white tip. Action dia memang cun. Kalau korang tengok hujung video nanti aku payung korang GT 24kg pakai rod ni. So korang tengok aku kepit kat ketiak, memang selesa lah. Nampak tu. So mesin ni kayuhan kiri, mileage baru 5km, rod baru, bateri baru, kabel semua baru. Harga dia kat sini 3.2k. Harga boleh nego. So mesin pun datang siap dengan tali dah siap-siap dalam. Leader pun semua sudah siap ikat. Jadi kalau korang berminat nak cari setup bottom drift, ni ada Seaboard 300JL tahun 2021, mileage baru 5km, harga 3.2k. Harga boleh nego. Kalau korang nak DM harga, screenshot je whiteboard ni, DM kita sekarang. Ataupun kalau korang nak datang kedai terus, alamat dekat atas, Orchid Tackle yang Aquarium Kelang. Kita boleh post satu Malaysia, Sabah Sarawak semua kita cover. Berminat korang DM je. 中恐龙，中恐龙。不进啊，我摇他一声还是进了。来这，保护车。哇，歪歪，顺顺。Set up on the rod 来。来。弟弟啊！哦！哦！